Assalamualaikum semua. Okey, korang ada mesin masak yang sebiji macam ni, rosak dia tak hidup. Okey, first kali macam ni lah. Kita dah buka dulu dia punya cover ni, kita dah check. Okey, first kali kena check power supply. Okey, macam sekarang ni power supply dapat 240 volt. Maksudnya fuse daripada kepala plug sampai ke PCB board tak ada masalah, tak ada putus. Maksudnya dah okey. So, kalau power supply masuk macam ni, first kali kita nak kena on lah. Kita tengok boleh hidup tak? Tak hidup kita tekan power pun langsung tak hidup. So memang salah PCB board tu rosak. Tapi kalau korang tak ada multimeter, macam mana korang nak check korang boleh tengok fizikal dia. Fizikal dia pun korang boleh nampak macam ni. Nampak tak? Dah tercair apa semua ni kan. Ni memang simptom-simptom PCB board rosak lah. So, untuk selesaikan masalah board ni, korang nak kena tukar board yang baru lah. Tapi untuk jenama Panasonic ni, board dia dah tak ada keluaran lagi yang original. Yang ada semua tinggal one to one sahaja. Tapi kalau korang nak lagi mudah, korang boleh dapatkan PCB board jenis universal. Cara pemasangan apa semua dah banyak dah kita buat. Kalau korang nak video untuk sebiji mesin masak macam ni pun kita dah buat dah board universal dia. Tapi kalau korang nak lebih mudah, nak lebih cepat, straight the point, korang boleh dapatkan panduan DIY ni. Nak dapatkan panduan DIY ni kat mana? Korang boleh dapatkan dekat beg kuning kita ataupun pergi je di ruangan komen. Cara pemasangan pun kita dah buat dah dekat dalam ni. Korang tinggal scan je bahagian tepi ni, lepas tu dah tunjuk dah cara pemasangan. So ingat nak jimat pun kita DIY je. Assalamualaikum. Bye-bye.